Tuan-tuan, saya nak share dengan anda kenapa sistem budi ni menyusahkan rakyat. Mari saya tunjukkan. Okey, ni saya bayar pakai credit card tau. Saya pergi dekat kaunter dan saya cakap pada dia, saya nak pump RM30. Okey, so ni bukti tuan-tuan deduction daripada saya punya credit card lah. Berjumlah 30. Alright? Tapi tuan-tuan, actual amount yang saya bayar sebenarnya RM26 lah. Selepas tolak budi tu lah. You boleh tengok dalam resit ni kan. So saya gunakan dalam 13 liter lebih lah. So bermaksud ada lebihan RM3 lebih. Almost RM4 So ini amount yang deducted dalam saya punya credit card. Dan jumlah yang actual lah RM26.31. Dan figure yang appear dalam saya punya statement credit card adalah RM30. So saya tanya budak dekat kaunter tadi, yang balance RM4 ni macam mana? Kan? So dia cakap balance tu nanti akan di-refund balik dalam credit card saya dalam tempoh masa 2 minggu waktu bekerja, tuan-tuan. Ya, saya faham. Sebelum tuan-tuan nak kecam saya, alah tunggu je lah 2 minggu lagi, refund lah balik. Tapi tuan-tuan, katakanlah cut off due date payment saya pada 12 Oktober sebagai contoh. Dan refund ni berlaku selepas 12 Oktober. Bukankah saya kena bayar jumlah credit card saya based on actual amount yang digunakan? Pihak bank takkan ikut due date based on refund tau. Due date dia based on berapa yang kita spend tu. Nampak tak? Itu saya isi sikit tu. Macam mana kalau yang isi lebih daripada apa yang saya bayar ni? Tak ke pedajalkan orang, tuan-tuan? Anda faham tak isunya apa sekarang ni? Credit card charge RM30. Actual amount paid RM26. Figure yang keluar dekat mesin pump tadi RM34. So ada 3 figure dekat sini yang memeningkan kepala orang. Dekat pump lain, actual amount lain, tolak dekat credit card lain. Kenapa tak selaraskan aja? Tak payah ada refund-refund semua ni. Aduh, menyusahkan betul lah.